sambung. Hello guys, welcome back. Intro dah dia tadi. There's no exit, I'll kill when I'm desperate. Okay, so sekarang ni kita akan teruskan balik kita punya YouTube ni disebabkan cameraman kita dah ada. Hari tu cameraman kita pendek. So sekarang ni cameraman yang tinggi dah ada balik. Kita akan teruskan balik dengan video lah. So hari ni kita nak cerita pasal bengkel. Bengkel saya masih beroperasi seperti biasa walaupun dunia ni dunia RC juga. Oh memang kena pusing-pusing ni sekarang. Betul lah tu. Betul. Betul, dia buat betul lah. Dia buat betul. So kedai kita macam biasa masih bertapak di sini dekat TK7. Kau tengok ni sampel. Kau pusing lah juga. Kau pusing lah. Kau sini lah pula. Tak ada alamat. Kau tak pandai. Suruh tengok tak ada alamat. Yelah sabarlah, dia macam ni. Kau baru-baru. Stop it. Get some help. Sini tadi kan. Kan aku macam pusing ni. sini kan. Pusing. Nampak? So sekarang ni kita ada dekat TK7 Section 26 Batu Tiga Lama. Sertifikat design. Bengkel yang sama masih buat lagi restore, masih buat lagi repaint. Repaint dengan restore lebih kurang. Kalau tak tahu, tak payah buat pala tahu. Boleh faham? Masih buat lagi performance. Dan motor-motor sentiasa macam biasa two stroke level. Ada juga kita buat four stroke macam biasalah, untuk semi biasa je. So kalau kau nak tengok, inilah dia yang update yang terbaru. Update yang terbaru kita. Motor dapat arah. Motor RSX, motor 125 macam biasa. So stok-stok pun ada yang belum top up lagi. Ini video apa sebenarnya? Promote bengkel lah. Promote je lah. Mula-mula balik buat YouTube. Kita nak start balik buat YouTube disebabkan lama sangat kita tidur. Mungkin dah cakap Berabuk. yang tak buat tu aku. Bukannya motor. Motor ni baru masuk tadi. Kalau tak tahu, tak payah buat pala tahu. Boleh faham? Cameraman baru, dia tinggi sikit. Okey lah, kena lah dengan aku. So dekat bengkel ni kita buat benda yang sama juga. Kita akan teruskan konten YouTube dari segi restore, performance. Macam ni restore lah. Bukan ni? Ini cerita dia. Cerita dia, ramai orang DM saya mengatakan, bang abang dah tak buat bengkel ke? Kadang-kadang dia juga, takkan kau pandang dari sudut yang saya main RC sampaikan kau declarekan kedai dah tutup. Macam tu tak boleh. So RC kita akan teruskan konten juga untuk menarik crowd. Mungkin benda ni ialah tipu lah. Kau main motor, main kereta, takkan kau tak ada permainan dalam hidup kau. Mesti ada benda. Macam Sam ada. So kita ada RC. Dia kan tak tahu nak cakap apa tu. Saya tak ada gambar video abang. Hello, welcome back. Ui, Sepatah 2-3 kata. dia malu aku tengok ni. Akam dia sekarang ni bila dia dah ada awet, dia dah berubah. Ni lah bau. Mana lepak main telefon ni. 2 hours later. Mayang penunggang. Apa dia alasan tadi? Susah betul lah. Macam aku cerita tadi lah. Lepak, tiba-tiba hilang. First, alasan mandi. Yang kedua, mak call. Paling top. Paling top, semayang. Ada lagi satu. Sakit perut. Tapi yang nombor 3 tadi tu, itu yang declare akam si penunggang kalau kau nak tahu. Kejap. Okey, kejap okey. Nampak perangai member aku. Sibat tu kau. Gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Aduh, Seko lagi kawan. Afiq dah bagus. Afiq ni dia dah boleh menjinak kan dia. Bagai binatang minyak yang penuh. Afiq okey. Ini pun masalah juga ni. Kadang-kadang kawan seorang seko hilang kan. Ni pun balik kecil.
Yang dia ni bagus. Dia kadang-kadang asal Dia besar. cerita dia Ha. kan. Nampak? Tinggal okey kan? Kita welcome back to my channel macam biasa. Nampak? Member dah busy sekarang. Dia tak macam kawan lagi seorang tadi. Oh. Penunggang. So yang ni okey. Kerja banyak. Kerja banyak, biarkan dia rehat dulu. So kita tak boleh nak tembak, nanti mental dia koyak. Tapi member aku takkan koyak. Kan koyak? Come on lah. Come on lah. Come on lah. Ikan dia takkan koyak kan. So stay tune lah kejap lah. Apit dengan cakap. ni, sini. Apit okey. Salah zoom tadi. Apit okey. Tadi sebelum Sam pergi buat kerja, ada cakap dengan dia, Pit, keluarkan motor ni. So dia nak keluarkan. Kejap lagi kita akan overhaul lagi sebiji motor daripada Singapura. So stay tune lah. Santai. Posisi.